Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani Dunia 10 bersama saya Izzamin Nasir. Angka korban akibat serangan Zionis ke atas Lubnan sejak 2 Mac lalu meningkat kepada 1,953 orang dengan 6,303 lagi cedera. Kementerian Kesihatan Lubnan dalam satu kenyataan memaklumkan gelombang serangan Israel pada 8 April lalu mengorbankan 357 orang dan mencederakan 1,223 yang lain. Sekian Dunia 10. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita semasa bersama saya Izzamin Nasir. Malaysia wajar mempertimbang pembangunan bioplastik berasaskan kelapa sawit bagi menangani kekurangan bahan pembungkusan susulan gangguan rantaian bekalan global. Presiden Persatuan Pengilang dan Industri Perkhidmatan Bumi Putra Malaysia Pengilang, Datuk Dr. Azman Yusof berkata, kelebihan sumber sawit negara perlu dimanfaatkan sepenuhnya. Sekian berita semasa. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.